إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وإلى أرواح مؤلف هذا الكتاب ومشايخه ومشايخنا ووالديه ووالدينا ولأموات المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها، شيء لله ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك، وانشر علينا خزائن رحمتك، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجاه سيد الأولين والآخرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى:
ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata musannif rahimahullah, dan makna benar situ. Dan makna benar itu berbetulan dengan nafsu pekerjaan. Baik. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di atas curahan rahmatnya, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, jangan lupa asal perbicaraan kita, yaitu kita duduk di dalam membincangkan bahagian yang kedua daripada 3 bahagian di dalam kitab ini. Yaitu dalam ilmu tauhid ni maklum ada 3 bahagian kan. Bahagian ketuhanan, bahagian kenabian, dan juga bahagian sam'iyah. Ini kita duduk dalam bahagian yang kedua, iaitu perkara-perkara yang bersangkut paut, yang ada hubung kait dan ada kaitan dengan para nabi-nabi dan juga rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, kita dah baca dah sedikit. Yang pertama daripada perkara yang wajib atas kita, tiada orang mukallaf ni kena tahu, iaitu sifat sidq. Nah, terjemahnya artinya benar pada sekalian perkataan mereka itu. Maka kita nak tengok apakah makna benar itu. Tengok. Katanya, dan makna benar itu. Dan benar itu apa? Yaitu berbetulan dengan nafsu pekerjaan. Dia terjemah gitu, berbetulan dengan nafsu. Nafsu sini dengan mana? Diri. Dengan nafsu, yakni dengan diri pekerjaan. Apa dia diri pekerjaan ni? Kalau bahasa lah kita nak kata apa? Kalau bahasa kita dia panggil nafsul dengan waqi'. Nafsul amri, diri pekerjaan, sama juga dengan mana? Waqi'. Waqi' malmus. Ya. Maka kalau bahasa sekarang ni boleh kita terjemahkan dengan makna reality atau kenyataan. Artinya apa yang dikhabarkan oleh para nabi dan juga para rasul alaihi wassalatu wassalam, semuanya benar. Apa makna benar? Yang betul cakapan mereka itu dengan diri perkara, ataupun dengan realiti, ataupun dengan kenyataan. Nah, sikit pun tak salah. Itu artinya para nabi alaihi wassalatu wassalam dan juga para rasul itu benar pada khabaran mereka itu. Baik, ini kita faham dah makna benar. Kalau ikut definisinya dalam bahasa Arab dengan makna apa? Mutabaqatul khabar lil waqi'i. Ada mutabaqatul khabar lil waqi'i, iaitu muafakat cerita itu bagi realiti,
bagi kenyataan. Itu namanya benar. Kalau kita buat misal saja, contohnya lagu ni, seperti seorang dia cerita kat kita, kata apa, gula tu manis. Nah, gula tu manis, maka dia cerita kat kita, tu nama khabar. Maka khabar tu kena tak dengan diri gula. Diri gula tu realitinya, kenyataannya manis, sifatnya manis. Maka khabar dia, cerita dia betul dengan apa yang dia khabar cerita. Itu panggil mutabaqatul khabar lil waqi'. Membetuli cerita itu bagi realiti, bagi kenyataan. Maka ceritanya itu namanya sidqun, benar. Benar, panggil betul. Jadi kalau kita nak terjemah dalam bahasa kita, boleh juga kita sebut lagu ni. Apa makna benar itu? Makna benar itu boleh kita sebut, iaitu dengan apa? Betul cakapan mengikut hakikat sebenar. Boleh kita jemah gitu. Sidqun, benar, maknanya betul cakapan mengikut hakikat sebenar. Hakikat sebenar gula tu apa? Manis. Maka cakapan dia cerita kat kita, kata gula tu manis, maka cakapannya betul dengan hakikat gula. Itu panggil manis. Ini misal saja, nak bagi misal gula. Tapi takkan Nabi dan Rasul namanya cerita bab gula kopi. Dah kan, namanya cerita bab lain, bab ketuhanan, bab-bab yang lain. Tapi tak saat ni kita buat misal saja gula kopi tu. Rasul dia tak main cerita bab gula kopi. Nah, itu misal saja. Faham tak tu? Baik. Itu satu. Kemudian, apakah yang menjadi kewajipan ke atas kita setiap orang mukallaf, orang yang berakal balik ni kena tahu. Tengok disebut, maka wajib kita, wajib syarak. Maka wajib kita orang yang mukallaf ni i'tiqadkan. Wajib kena i'tiqad. I'tiqad ni maksudnya apa? Menerima dan mengaku. Wajib kita terima dan juga mengaku benar mereka itu rasul-rasul tu pada dakwah mereka itu rasul akan nubuwah dan risalah. Satu. Jadi menjadi kewajipan ke atas kita orang mukallaf ni kena mengaku dan juga menerima bahawa semua rasul-rasul mereka mendakwa kata mereka menjadi nabi dan juga menjadi rasul. Kita benar, iya. Nah, seperti Nabi Adam alaihissalam mendakwa dirinya menjadi rasul. Iya, betul, benar. Begitu juga kita kata seperti Nabi Idris mendakwa dirinya menjadi nabi lagi rasul. Iya, Nabi Idris tu nabi lagi rasul. Begitulah seterusnya. Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, semua Nabi Saleh, Yaqub, Zulkifli, Sulaiman, semuanya itu benar pada dakwah mereka menjadi nabi dan juga rasul. Habis kita tidak ada khilaf lagi. Baik, jadi di sini tuan-tuan dia sebab mendakwa nubuwah. Nubuwah tu maksudnya pangkat kenabian, dan risalah yakni pangkat kerasulan. Jadi itu.
Adapun diri orang yang menjadi Nabi itu dia panggil Nabiyun. Diri orang yang menjadi Rasul itu dinamakan dia Rasulun. Pangkatnya risalah. Nabi pangkatnya nubuwah, kenabian. Jadi kita beza situ nak. Nabi itu orang, nubuwah itu sifat. Nabi itu zat, Rasul itu zat, risalah itu sifat. Bagi sifat kerasulan. Habis. Jadi kalau orang tanya antara kita, kita dah bagi tahu beza dah kan. Apa beza antara Nabi dengan Rasul? Bezanya tak belakang dia. Mereka sama-sama laki-laki, anak Adam, diwahyukan pada mereka dengan hukum Tuhan. Tak ni yang bezanya. Nabi tidak disuruh menyampaikan kepada makhluk. Adapun para Rasul, maka mereka itu disuruh menyampaikan kepada manusia, kepada makhluk. Itu beza di antara Nabi dan Rasul. Baik, maka kita tengok itu yang pertama. Yang kedua, yang kata benarnya para Nabi Rasul alaihi wassalam tu, dan pada barang yang menyampai mereka itu akan kita daripada Allah Ta'ala. Itu benar je. Jadi sini kita dapat dan duanya. Benar para Nabi ini pada dakwah menjadi Rasul, satu. Yang kedua, benarnya para Rasul-Rasul itu pada barang yang menyampaikan mereka itu kepada kita, semuanya daripada Allah. Apa dia barang yang dia sampai kat kita tu? Ilmu-ilmu, hukum-hukum, hikmah yang mereka sampaikan, semuanya benar belaka, tak ada bohong. Itu. Baik. Dan yang ketiga, kita ambil dahulu. Yang ketiga, dan pada segala khabar mereka itu, Rasul-Rasul itu, daripada segala perkara yang ghaib. Tengok. Artinya Rasul-Rasul ni wajib kita i'tiqad, wajib kita kena mengaku dan menerima bahawa apa yang mereka khabarkan kepada kita daripada segala perkara yang ghaib, maka benar belaka, tak bohong pun. Jadi artinya tuan-tuan perempuan di sini, pada masalah wajib atas kita tiap-tiap orang mukallaf membenarkan para Rasul ni benar 3 perkara. Pertama, kita membenarkan pengakuan mereka menjadi Nabi dan Rasul. Satu. Dan yang kedua, wajib juga atas kita orang mukallaf ni membenarkan dan menerima setiap apa yang mereka sampaikan, semuanya dari Allah, bukan dari mereka. Semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wajib juga atas kita tiap-tiap orang mukallaf ni kena mengaku dan kena menerima segala khabaran daripada khabaran yang ghaib, yang perkara yang ghaib, maka kita wajib benar. Kerana itu sifat orang mukmin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang beriman, orang bertakwa itu ialah orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib. Baik tuan-tuan puan-puan,
Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, dan yang pertama, kita dah benar dah. Kata mereka ni Nabi, mereka ni Rasul. Seperti kalau orang tanya kepada kita, Adam tu Nabi ke Rasul? Kita nak jawab lagu mana? Ya, Nabi lagi Rasul. Lepas pula Idris tu Nabi ke Rasul? Ya, Nabi lagi Rasul. Lepas tu Nabi Nuh tu Nabi ke Rasul? Ya, Nabi lagi Rasul. Lepas ada orang tanya kita, ni tuan-tuan tolong jawab Ustaz. Kalau orang tanya kita, tu lagu mana dalam hadis sahih? Hadis sahih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, yaitu hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala bagi kepada Nabi kita Muhammad ni Asy-Syafa'atul Kubra, atau juga disebut Asy-Syafa'atul Uzma, atau juga disebut Al-Maqamul Mahmud, maqam terpuji. Iaitu hadis tu panjang, tapi saya nak ambil sikit saja. Apabila kita kesemua ini berhimpun di padang mahsyar, lalu kita duduk tunggu, tak ada keputusan apa. Jadi tunggu tu dalam keadaan kita letih, kita lelah, kita sesak nafas, macam-macam tak larat tunggu. Last sekali, maka ada di antara kita yang mengatakan, jom kita pergi dekat Nabi Adam, minta syafaat Nabi Adam. Maka kita semua pakat pergi kepada Nabi Adam AS. Perjalanan kita daripada padang mahsyar kepada Nabi Adam AS 1000 tahun. 1000 tahun, bukan 1 tahun. Kalau 1 tahun pun tak larat jalan. 1000 tahun. Allahu Akbar, letih, tak tahu nak apa. Bila sampai dekat Nabi Adam, kita kata, wahai Nabi Allah Adam alaihissalam, bagilah syafaat kepada kami agar Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan hukum pada kami. Nabi Adam kata, lastu hunakum, al-yawma laysa yahumni illa nafsi nafsi. Bukanlah aku di tempat itu, yakni aku ni tak boleh bagi syafaat. Hari ini tidak ada angan-angan kecuali nafsi-nafsi, diri-diri masing-masing lah. Hang-hang lah aku. Nabi Adam tak boleh buat apa. Lepas pada tu, Nabi Adam kata, itu Idris, pergilah kamu kepada Idris. Idris pun tak boleh juga. Saya ringkaskan. Maka kita pergi, dia kata, pergilah kamu kepada Nabi Nuh alaihissalam, li'annahu awwalu rasulin ba'asahu Allah fil ardi. Ini poin dia. Kerana hadis Nabi sebut, kerana Nabi Nuh alaihissalam ni Nabi yang pertama, Nabi yang pertama, awwalu rasulin ba'asahu Allah al-khalqi, Rasul yang pertama yang diutuskan oleh Allah Ta'ala ke atas muka bumi. Soalannya,
Sebelum Nabi Nuh kan ada Nabi Idris. Sebelum Nabi Idris ada Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam ni, sebab dia kata Nabi Nuh ni Rasul yang pertama, berarti Nabi Idris bukan Rasul. Faham tak? Dan Nabi Adam bukan Rasul, dia hanya Nabi saja. Nabi Adam Nabi saja, bukan Rasul. Nabi Idris pun Nabi saja, bukan Rasul. Maka yang Nabi lagi Rasul tu ialah Nabi Nuh alaihissalam. Ini bagaimana? Ni kalau orang tanya kita, Nabi Adam tu Rasul ke tak? Nak jawab aku mana? Kali ni saya pula nak tanya, tidak tuan-tuan nak tanya. Jawab tak? Hadis ni sahih ni. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis 6565. Tengok Sahih Bukhari. Hadis riwayat Muslim 193. 193 hadis Sahih Muslim. Hadis Imam Bukhari 6565, 6565. Hadis Imam Bukhari, hadis syafa'ah. Nak benarkan, cara membenarkan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Inilah tuan-tuan, di sini ulama dah buat dah. Cuma kita ni kadang-kadang baca kitab tu, tapi baca buat tak tahu ya, tak ambil ingat, tak ambil faham. Tengok dalam kitab apa nama, kitab Mutiara Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, beberapa masalah yang bagus. Kitab Mutiara, beberapa masalah yang bagus. Tengok dalam bahagian Tauhid, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia buat pertanyaan, macam mana dengan Nabi Adam alaihissalam dan dengan Nabi Idris alaihissalam. Yang dalam hadis sebut Nabi Nuh tu li'annahu awwalu rasulin ba'asahu Allah, kerana Nabi Nuh itu Nabi yang pertama, yang awal, yang Allah Ta'ala bangkitkan, utuskan di atas muka bumi ini. Kita faham pada situ, berarti Nabi Idris bukan Rasul, Nabi Adam bukan Rasul, hanya Nabi saja. Nabi Adam Nabi, Nabi Idris Nabi, tapi bukan Rasul. Tapi disebutkan Nabi Adam tu Nabi lagi Rasul, Nabi Idris juga Nabi lagi Rasul. Kalau macam tu, sebutlah Nabi Adam lah Nabi yang pertama yang diutuskan oleh Allah. Nabi Idris Nabi yang kedua yang diutuskan oleh Allah. Nabi Nuh Nabi yang ketiga. Siapa sebut Nabi Nuh Nabi yang pertama? Ini soalan dia. Nah, jawablah kau mana? Ini maklumat tambahannya untuk kita nak faham. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok situlah. Cuma saya bagi tahu bahawa Nabi Adam tu Nabi lagi Rasul. Maka Nabi Adam Rasul sampai kepada siapa? Rasul kepada anak-anak isterinya. Itu Nabi Adam tu pada sebab pada masa tu, masa Nabi Adam tu bukan ada lagi makhluk. Umat manusia tak ada lagi, hanya yang ada anak-anaknya.
Maka Allah Ta'ala utuskan Nabi Adam AS menyampaikan kepada anak-anak dia. Faham tak? Ahli keluarganya. Demikian juga Nabi Idris AS zaman tu bukan ada lagi makhluk manusia ramai di atas muka bumi ni. Tak ada lagi. Hanya dia menyampaikan kepada ahli keluarga dia saja. Rasul yang diutuskan kepada ahli keluarganya. Nabi Adam AS Rasul, Nabi Idris Rasul. Kemudian maitang Nabi Nuh AS baru ada makhluk di atas muka bumi. Itu bagi awwalu rasulin ba'asahu Allah lil khalqi. Rasul yang pertama yang Allah Ta'ala bangkitkan untuk makhluk. Di zaman Nabi Nuh ni baru ada manusia ramai duduk di atas muka bumi. Faham tak? Itu maklumat tambahan saja. Baik, habis kurang-kurangnya kita kena tahu. Sebab akan ada pertikaian. Nabi Adam tu bukan Rasul. Orang kata kita, kalau Rasul ni untuk disampaikan kepada makhluk. Tapi Nabi Adam bukan ada siapa kita muka bumi. Dia dengan anak isteri dia, keluarga Siti Hawa saja. Maka jawapannya ulama jawab, Rasul yang diutuskan oleh Allah untuk ahli keluarganya. Itu tak masalah. Jadi kalau orang kata Nabi Adam tu Rasul ke Nabi? Ya Rasul. Kami membenarkan kata Nabi Adam tu Rasul, Nabi Idris Rasul. Maka mengaku tu benar pada cakapan mereka. Satu. Pada yang kedua, wajib juga kita kena membenarkan para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam ni pada apa yang mereka sampaikan. Apa yang mereka sampaikan semuanya dari Allah. Apa maksud dari Allah? Yakni bukan dari mereka. Bukan dari rekaan mereka, aturan mereka, tapi dari Allah. Kita ambil tang ayat Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bertutur mengikut hawa nafsunya dah. Tapi apa yang Nabi kita cakap itu wahyu yang diwahyukan kepada dia atau daripada Allah. Semua daripada Allah. Habis dua. Dan yang ketiga, wajib kita beriman apa yang mereka sampaikan kepada kita adalah benar-benar yang ghaib. Jadi tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, apa dia benar yang ghaib ni? Kita ni dia tak sebut. Maka kita kena cari maklumat. Benar yang ghaib tu iaitu mana? Cerita-cerita tentang nabi-nabi yang dulu-dulu. Jadi contoh, kita buat contoh seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang cerita nabi-nabi sebelumnya. Maka apa yang dia cerita tu benar. Itu benar. Kita kena percayai, kita kena mengakui dan menerima. Jadi apa lagi? Dan begitu juga masuk perkara yang ghaib ni, cerita-cerita mengenai perkara yang akan datang. Seperti Nabi kita menceritakan tentang ahwal kiamat. Nabi kita cerita kat kita perihal kiamat. Kiamat ni akan berlaku. Maka sebelum berlaku tu ada alamat-alamatnya. Alamatnya ada 3.
ada alamat sughra, alamat-alamat kecil, ada alamat wusta, ada alamat pertengahan, ada alamat kubra, ada alamat yang besar. Tapi kita ni dia sebut dua lah, alamat kecil, alamat besar. Allah ni lagu mana? Berlaku dah. Apa yang Nabi kita duk cerita tu dah berlaku dah. Alamat-alamat tu dah ada dah. Kan sikit sebanyak dah ada dah. Maka akan ada lagi alamat-alamat yang lain lagi. Nanti akan turunnya Dajjal dalam muka bumi, keluarnya Dajjal, keluarnya Dabbatul Ardi, binatang atas muka bumi. Begitu juga orang bagi turunnya Nabi Isa alaihissalam, zahirnya Imam Mahdi. Semuanya tu dia panggil Nabi kita cerita tentang benar yang ghaib. Maka benar tu benar, wajib kita membenarkan di atas apa yang mereka ceritakan perkara ghaib. Kan? Lagi apa lagi? Contoh yang lain, syurga, neraka dan lain-lain lagi. Itu semua masuk dalam benda yang ghaib. Kan? Wajib kita beriman di apa yang mereka sampaikan, dia semuanya benar. Dan wajib kita kena mempercayai. Itu lagi. Lepas tu tengok dia kata, dan lainnya, lain-lain lagi banyak, benar belaka, sikit pun tak bohong. Tengok sampai lagu mana? Dan jika atas jalan seloroh sekalipun, tu panggil apa? Royah bagi kata wajib kita ni percaya. Royah bagi kata wajib kita iktikadkan benar mereka itu. Wajib kita kena pegang apa yang mereka sampaikan tu benar, walaupun mereka sampai kepada kita itu atas jalan melawak sekalipun. Selora tu maknanya melawak. Selora panggilan itu bahasa tani. Bahasa kita panggil melawak. Bahasa Arab dia panggil mizah. Al-mazhu, al-mizah, melawak panggil. Tu situ panggil melawak sekalipun benar. Kenapa? Kerana berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang satu orang tua. Orang tua, perempuan tua. Perempuan tu namanya Safiyah, iaitu ibu bagi Sayyidina Zubair. Maka dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis Imam Tirmizi. Hadis Imam Tirmizi. Dan hadis ni ada disebut dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tengok dalam bab mizah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita melawak. Kan? Maka Nabi kita bersabda, inni la amzahu wala aqulu illa haqqan. Sesungguhnya aku melawak, aku berselera, tapi aku tidak bercakap dalam melawak aku melainkan yang benar belaka. Walaupun Nabi kita buat lawak, maka lawak Nabi kita tu benar, tak bohong. Kita dah lah, kita lawak dia nak bohong. Aku lawak aku bohong tu kita Nabi kita dah melawak yang benar. Dia kembali kepada kisah tadi, bila seorang wanita tua ni datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia kata, ya Rasulullah,
ud'u Allah an yudkhilani al-jannata. Wahai Rasulullah, doalah kepada Allah agar Allah Ta'ala memasukkan aku ni ke dalam syurga. Maka Nabi kata, ya umma fulan, annal jannata la yadkhuluha ajuzun. Dia kata, hai ibu, syurga tu tidak masuk ke dalamnya orang tua. Tu Nabi kata, syurga tidak dimasuki ke dalamnya oleh orang tua, yakni orang tua tak masuk syurga. Rasanya kamu dah. Maka perempuan ni pun menangis, teriak dia. Fawallat wahya tabki. Maka perempuan ni berpaling kepada Nabi sambil menangis, teriak. Oh, tak teriak tuan-tuan, sebab dia percaya perkataan Nabi ni benar, tak dusta. Orang tua pula tak masuk syurga, dia tua. Maka dia teriak, aku tak masuk syurga, ya Allah. Walhal Nabi kita cakap kata, Nabi kita melawak kan? Maka Nabi kita bersabda, akhbiruha, bagi taulah kalian kepada dia, pada wanita tua ni. Kata, yang tak masuk syurga tu pasal apa? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, cuba tengok Tuhan kata apa? Inna ansha'nahunna insya'a. Tuhan kata, sesungguhnya kami jadikan perempuan-perempuan yang tua itu insya'an, ay khalqan jadidan, kami jadi kejadian yang baru. Bagaimana hak tua tu tak ada dah. Faja'alnahunna abkara, maka kami jadikan yang tua itu jadi abkar, anak-anak darah belaka. Hak tua tu kan, kalau bahasa kita baik tua kerepot lah. Minta maaf lah, nak bagi faham saja. Hak tua kerepot tu guna tua kerepot ni, kalau guna bahasa mungkin kita terasa sikit. Baik tua kerepot lah nah. Tua kerepot ni habis dah, londeh habis dah semua nah. Habis dah. Maka Tuhan jadikan yang tua tu abkara. Abkar jamak bagi bikrun, anak darah. Anak darah, semua dia anak darah lelaki. Laku mana anak darah kan? Macam anak darah dimuda balik. Faja'alnahunna abkara uruban, dan Tuhan jadikan juga yang tua-tua ni uruban, asyik, rindu kepada suami-suami mereka. Untuk bagi uruban na'asyiqatin ila azwajihinna, sangat asyik, rindu kepada suami-suami mereka. Atraba, atrab jamak bagi tirbun. Tirbun ni maksudnya orang yang umurnya sebaya, mustawiyatun fi sinni, bersamaan pada umur, yakni sebaya, iaitu umur apa? Umur 30, 33 gitu. Jadi umur yang mati 70 tahun, yang mati 80 tahun, maka bila nak masuk syurga, Tuhan kembalikan dia kepada umur 30, 33, antara tu ya. Muda dah, muda. Jadi yang masuk dalam syurga itu semuanya orang muda belaka, tak ada tua. Kena tak Nabi kita sebut? Kena. Maka bohong tak Nabi? Tak bohong. Nabi kita kata tu benar tak? Benar. Maka Nabi kita bersabda, inni la amzahu, sesungguhnya aku melawak, wala aqulu illa haqq,
haqqan, dan aku tidak berkata dalam lawakan aku melainkan yang benar semata-mata. Ini disebut sini. Dan jikalau ada jalan selorok sekalipun, maka benar. Kan? Nabi kita tak bohong. Ingatlah betul lah. Maka tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat sekalian, kita ni bila kita mengaji tauhid, kan, disuruh kita ni menjadi muwahhid, orang yang bertauhid. Maka tauhid ni dalam diri kita, bukan di mulut kita. Kalau kata takak pandai mengajak tauhid, pandai bersyarah tauhid, tapi duk cakap bohong, mana dia tak bertauhid. Yang dia tak bertauhid. Kerana tauhid ni ialah pribadi kita, i'tiqad kita, dan kita jadikan dia perangai kita, akhlak kita. Yakni pada masalah sifat Nabi Rasul ni, artinya kalau para Nabi itu mereka wajib bersifat dengan benar, benar pada perkataan, pada perbuatan dan sebagainya, maka kita juga kena bersifat dengan benar. Kerana kita ini disuruh mengikuti para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Kalau Nabi itu benar, maka kita juga kena bersifat dengan sidqun, benar, jujur. Dalam kata-kata kita, dalam perbuatan kita kena jujur dan juga benar. Itu saja. Baik, maka kita tengok lagi. Kita tahu dah, dia kata mustahil lawan, dan mustahil lawannya, lawan sidq itu apa? Iaitu dusta. Mustahil ini artinya tidak sama sekali ya. Ini para Nabi Rasul alaihimussalatu wassalam, mereka tidak berdusta, hanya wajib mereka benar dalam apa keadaan sekalipun. Maka kita dah cerita dah hari itu dah. Laku mana kalau bohong ni maka akan membawa kepada apa? Bawa kepada bohongnya firman Tuhan. Tu ya. Kerana Allah Ta'ala membenarkan mereka, tiba-tiba dia berbohong, maka berarti membenarkan orang bohong sama juga seperti apa? Kita membohong. Faham tak? Faham tak? Faham ke tak? Membenarkan orang bohong, maka kita membohong. Faham tak? Tak faham ke? Macam tu juga dalam masyarakat kita hari ni, kalau satu orang bercakap, bila dia duk bercakap, dia bohong. Tak ada benda yang dia tak bohong, semua dia cakap dia bohong. Tiba-tiba kita membenarkan dia, maka kita ni maksudnya membohong. Faham tak? Macam tu. Itu saja. Maka bohong ni bahaya tuan-tuan. Kerana itu kegelapan. Kerana bohong ni maksud dan benar zalim. Maka az-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Hadis Nabi sebut zalim itu beberapa kegelapan pada hari kiamat kelak. Dan begitu juga orang yang buat zalim, orang ni tidak akan dibantu, tidak akan ditolong oleh seorang pun. Kan dalam Quran tu sebut wa ma lizalimin min nasir. Ada satu ayat lagi, wa ma lizalimin min ansar. Dan tidak bagi orang yang buat zalim itu seorang pun menolong, seorang pun tak ada tolong.
Dia kata tadi, wa ma lizalimin min ansar. Ramai penolong, ni seorang pun tak boleh tolong. Allahu Akbar. Jangan cakap bohong. Baik. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita cakap benar, walaupun benar tu pahit. Pahit nak cakap, tapi cakap benar. Habis. Tengok lagi. Dia kata, dan dalil sidik mereka itu, tengok sikit lagi. Dalil benar mereka itu, bila kita sebut wajib para nabi itu bersifat dengan sidik, satu. Yang kedua, mustahil atas mereka itu kazib, bohong. Mana dalil? Dia kata, dan dalil bukti sidik mereka itu bahwasanya jika berdusta mereka itu nescaya dusta pula khabar Allah Ta'ala. Tuhan cerita kat kita, kata Nabi-Nabi ni benar, tiba-tiba mereka bohong. Oh, kalau gitu Allah Ta'ala bohong kita. Boleh tak kata gitu? Tak boleh. Pasal apa kata? Kerana membenarnya Ta'ala akan mereka itu dengan mengkurnianya Allah mereka itu beberapa mu'jizat yang menempati firman-Nya. Firman Allah, telah benar hamba-Ku. Ini panggil apa ni? Dia kata telah benar hamba-Ku ni. Ni yang panggil apa ni? Sini nak bagi tahu istilah. Istilah di sini dia panggil khabar tanzili. Khabar tanzili. Maka khabar ni tuan-tuan, dia ada 3 jenis. Kita ambil tahu bahagian dia dulu. Yang pertama dia panggil khabar hukmi. Yang kedua dia panggil khabar tanzili. Dan yang ketiga khabar haqiqi. 3 jenis khabar ni. Boleh ke tak? Khabarnya 3 jenis. Yang pertama khabar hukmi. Ha kaf mim ya, hukmiyun. Tu satu. Yang kedua dia panggil khabarun tanziliyun. Tanun zayya lam ya, tanziliyun. Khabarun tanzili. Dan yang ketiga khabarun haqiqi. Ha qaf ya qaf ya, haqiqi. Boleh dah? Boleh kan? Maka boleh kita nak tahu apa dia khabar hukmi, apa dia pula khabar tanzili, lagu mana, dan lagu mana pula khabar hakiki. Lagu mana? Cuba cerita tak? Khabar hukmi apa dia? Tak tahu juga. Khabar tanzili, ni yang kita baca saat ni. Tu yang menepati firman-Nya, firman Allah, sadaqa abdi. Terjemahnya, telah benar hamba-Ku. Itu panggil khabar tanzili. Khabar tanzili ni maksudnya apa? Kalau tuan-tuan guru kita, dia buat contoh seperti mana?
sijil. Nah, bagi sijil, bagi syahadah ke anak murid. Kata dia ni dapat sijil, dia ni dapat syahadah, mana Tok Guru mengakui betul. Jangan contoh seperti seorang budak tu dia hafal Quran 30 juzuk kan, maka dites oh hafal sungguh, ingat sungguh, 30 juzuk tu tak lupa sikit pun, hanya salah 1-2, maka orang bagi syahadah dekat dia. Maka syahadah tu bagi menepati khabar tanzili. Oh dia ni telah hafal sungguh 30 juzuk. Faham tak tu tanzili? Tanzili tu nak menepati betul dia ni hafal 30 juzuk. Kalau kita ni panggil syahadah lah, sijil. Betul ke mengaji universiti? Betul? Mana sijil? Tak ada. Tak betul? Nak mengaku betul ke lulus universiti? Betul aku ngaji universiti. Mana sijil syahadah? Tak ada sijil. Tak lulus dah tu. Kalau betul mengaji, lulus mesti ada syahadah. Sijil mana sijil? Mana dia sijil? Dia boleh tunjuk ni sijil. Ini dia BA ke master ke PhD ke apa kan ya. Tanzili. Nah, itu khabar tanzili. Maka hak dia kata tadi beberapa mu'jizat. Mu'jizat tu tuan-tuan dia panggil khabar hukmi. Itu bagi beza tu. Mu'jizat tu khabar hukmi. Tu hukum. Seperti Tuhan bagikan Nabi kita apa mu'jizat belah bulan. Belah bulan tu belah dua. Itu khabar hukmi namanya. Kan? Dan mu'jizat yang lain. Itu dua, khabar hukmi, mu'jizat. Khabar tanzili, menepati firman Tuhan, seolah Tuhan kata sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hambaku pada setiap apa yang ia menyampaikan semuanya dari aku. Khabar tanzili. Pas satu lagi khabar haqiqi. Mana? Khabar hakiki itu iaitu kalam, perkataan yang diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khabar hakiki. Khabar yang sebenarnya iaitu apa yang diungkapkan, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan oleh Nabi Rasul itu nama khabar haqiqi. Boleh faham tak tiga bahagian tu? Itu bagi beza sikit. Maka tiga khabar ni semuanya benar. Itu bagi benar. Dan dusta para khabar Allah Ta'ala itu mustahil. Maka sabitlah benar mereka itu Nabi-Nabi Rasul ni. Dan apabila sabit ia benar, mustahillah dusta mereka itu. Baiklah. Ini salah satu daripada sifat-sifat yang wajib bagi para Nabi Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang wajib atas kita ni kena tahu dan kena mengaku dan menerima, iaitu sifat sidqun, sifat benar. Benar tu yakni benar pada dakwah mereka menjadi Rasul. Yang kedua, benar pada apa yang mereka sampaikan semuanya daripada Allah. Dan yang ketiga, benar segala khabaran yang mereka sampaikan daripada berita-berita ghaib, benda yang ghaib, semuanya benar berlaku. Baik. Jadi kalau orang tanya kita pula, kita nak benar ni lagu mana? Ini kita ambil masalah.
Siapa orang kita hari ni tak percaya? Orang kafir tak percaya, orang beriman dia percaya juga, tapi dia ada tapi juga. Dia tak terima 100%. Kita kena percaya 100%. Kenapa? Kerana manusia ni, contohnya kita kata gini, pasal apa kita ni tak percaya ada pahala, ada dosa, ada siksa, ada nikmat? Kenapa? Kerana apa? Jawab saya. Kerana kita ni lagu ni, kita ni nak percaya kepada satu perkara apabila kita ini tengok dengan mata sendirian. Dia tengok dengan basar. Lepas tu basar tadi dia ada kait dengan mubsarat, benda yang boleh dilihat. Dan benda yang boleh dilihat tu mesti mahsusat. Benda yang mahsus ini benda yang boleh didapat dengan panca indera mata. Bila kita aku tak nampak dengan mata aku tak percaya, maka dosa pahala ni nampak dah. Tak nampak dah. Tak nampak dengan mata kepala, tak nampak dosa, tak nampak pahala. Sebab itu kita tak percaya dosa pahala. Tu orang tak percaya dosa pahala sebab dia tak nampak dosa, dia tak nampak pahala. Tetapi bila kita kaitkan dengan kata masuk dalam benda yang ghaib, ni kita orang mukmin hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang bertakwa, orang beriman dengan ghaib. Ghaib itu benda yang tak dapat dilihat dengan mata kasar, tapi dapat dilihat dengan mata hati. Ini panggil basir. Sebab tu kita ni ada dua, basar, basir. Basar mata luaran, basir mata dalaman. Dari panca indera dalam, basar panca indera luar. Ya, luar ni untuk memandang benda yang luar saja. Maka yang luar tak akan nampak benda yang tak nampak. Hanya yang nampak ni basirah, mata hati. Maka mata hati kita ni Allah tak jadikan untuk mempercayai iman dengan benda yang dapat lihat dengan mata hati. Maka dosa pahala ni dapat lihat dengan mata hati iman. Itu yang kata wajib kita iman ni. Sebab kalau kita tak beriman dengan hati, tak percaya Nabi. Kan Nabi kita bagi tahu dulu lagi 1400 tahun dulu nak berlaku gini. Apa tengok Nabi bagi tahu tak berlaku lagi. Tak berlaku lagi. Maka berlaku tak berlaku tu dia ada kait dengan masa dan waktu. Ada masa dan waktu. Itu Allah Ta'ala tu. Tapi tetap akan berlaku. Allahu Akbar. Inilah tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat, kita kena tajamkan mata dalam, tajamkan keimanan kita, keyakinan kita dengan Allah dan dengan apa yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis. Keduanya amanah. Situ dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم عليه. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مشكورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما مغفورا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للشفاعة. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.